Budi bahasa bukan sekadar kata-kata, tetapi amalan dalam kehidupan seharian, tidak kira sama ada di bandar atau di luar bandar. Budi bahasa ialah asas jati diri masyarakat Melayu yang diwarisi turun-temurun. Budi bahasa bukan sekadar kata-kata. Atau, kenapa budi bahasa itu penting? Cuba lihat wanita muda yang sedang menolong wanita kerja supaya itu berintas jalan. Tanpa budi bahasa, sikap saling menghormati, tolong-tolong dan semangat berpaduan akan lenyap terhakis. Besar juga impaknya sekiranya kita mengabaikan amalan berbahasa ke Atok. Tepat sekali. Cuba kamu lihat pemuda di simpang jalan itu. Assalamualaikum semua. Sudah lama ke tunggu di situ? Selamat petang, Zak. Apa khabar? Marilah berbual dengan kami di sini. Ya, Mak. Aku suka bersendiri saja. Atuk, bukankah itu Abang Razak? Dia memang selalu menyendiri dan mengelak untuk bergaul dengan kita. Ya, betul. Atuk sangat risau dengan Abang Razak itu. Anak-anak muda sekarang semakin kurang budi bahasa dia. Pada keesokan harinya, Atuk iaitu Pak Hasan datang menemui Razak di sebuah kafe. Razak, kenapa tiba Pak Hasan hendak berjumpa saya? Maafkan Pak Cik. Pak Cik ingin menegur sedikit mengenai sikap. Pak Cik perhatikan kamu semakin jarang bertegur sapa dengan orang di sekeliling. Zaman dah berubah Pak Cik. Tak perlu semua itu. Lagipun, tiada keperluan untuk saya bergaul dengan mereka. Saya buat hal saya sahaja, tidak kacau sesiapa pun. Zaman boleh berubah, tapi adab dan budi bahasa jangan dilupakan. Pak Hasan menunjukkan sekumpulan orang muda yang tidak membantu seorang warga emas membawa beg berat di hadapan SL. Lihat di sana, kalau tiada budi bahasa, masyarakat jadi individualistik dan tidak peduli antara satu sama lain. Cubalah Razak fikir-fikirkan. Budi bahasa ini budaya kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan sahaja percakapan, malah tingkah laku juga perlu seiring. Pakcik minta diri dahulu ya. Assalamualaikum. Razak mula memikirkan kata-kata Pak Hasan. Di sebuah pusat membeli belah, Pakcik Rahman, jiran terdekat Razak ingin meminta tolong daripadanya. Namun, Razak, boleh pakcik di sini? Macam suara Pakcik Rahman. Biarkan sajalah. Pakcik. Mari pakcik, saya tolong angkatkan kotak-kotak ini. Nampak sangat berat tu. Pakcik, boleh saya bantu? Saya dengar pakcik memanggil seseorang. Saya pun boleh bantu pakcik. Nak bawa ke mana dia pakcik? Terima kasih. Pakcik ucapkan kepada kamu semua. Kamu semua memang anak-anak muda yang baik dan berbudi bahasa. Sama-sama pakcik. Tolong menolong amalan mulia.
sifat sombong dan mementingkan diri boleh menyebabkan seseorang hilang perkhidmatan dalam masyarakat. Bagus betul anak-anak muda tadi. Sangat berbudi pekerti budi ni. Ya, betul. Jika kita berbuat baik, masyarakat akan lebih menghormati kita. Kenapa aku jadi begini? Aku sepatutnya jadi pemuda berguna dan berbudi bahasa seperti yang disebut oleh Pak Hassan. Kenapa aku? Razak duduk termenung di taman, mengimbas kembali kejadian semalam. Kenapa aku rasa bersalah? Adakah kerana aku tidak membantu Pak Cik Rahman? Razak terus bermonolog dalam hatinya sambil berjalan pulang ke rumah. Aku mahu menjadi orang yang berbudi bahasa dihormati. Aku perlu berubah. Dalam perjalanan pulang, Razak terserempak seorang wanita yang ingin membantu seorang warga emas. Salam sejahtera, Puan. Puan nak ke mana? Boleh saya tolong, Puan? Salam sejahtera, Cik. Terima kasih diucapkan kerana sudi menolong saya. Saya mahu naik ke rumah saya ni. Rumah saya di atas ni, ya? Bagusnya mereka. Berbudi pekerti mulia. Terima kasih kamu berdua sebab tolong saya. Saya sangat hargai. Tiada masalah, Puan. Berbudi bahasa dan saling membantu memang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Aku pun nak buat baik macam tu juga. Ya Allah, ampuni aku. Aku terlalu mementingkan diri dan tidak tahu berbudi bahasa dengan orang lain. Aku ingin berubah, Ya Allah. Razak menyesali perbuatannya selama ini dan berazam untuk berubah. Jumpa balik. Assalamualaikum, Mama. Mama, apa khabar? Mama dan Aisyah suka buat apa ya? Hai makcik, boleh saya nak sayur ni 1 kilo? Boleh. Sekejap ya, saya bungkuskan. Ini saja. Kali ni saja, jomlah teman Mama. Berapa kali saya nak cakap? Saya tak boleh lah. Ini saja. Saya sudah beritahu Mama dari itu lagi. Saya sibuk. Tidak boleh teman Mama. Bisinglah Mama ni. Tapi perlu ke naik suara ni di hari raya ramai macam ni? Assalamualaikum, Puan. Maafkan saya jika mengganggu Puan. Boleh saya bercakap dengan anak Puan? Saya ternampak kejadian di pasar tadi. Boleh, Cik. Sudah berkali-kali saya menasihatinya tetapi masih belum berhasil. Siapa pula ni? Tiba-tiba sibuk urusan orang lain. Adik, maaf jika abang menggoris hati adik. Abang cuba hendak berpesan agar adik bercakap dengan budi bahasa yang baik dengan ibu adik. Bincanglah baik-baik. Setiap ibu mesti mahukan anaknya yang terbaik. Maafkan saya, Mama. Saya baru sedar kesilapan saya kerana tidak menghormati Mama. Saya akan berusaha menghormati dan berbudi bahasa dengan Mama. Mama maafkan kamu. Rasa tenangnya hati. Macam ini rupanya perasaan berbuat baik dengan orang lain. Waalaikumsalam. Siapa tu? Mama, Ayah, Razak nak minta maaf. Selama ini Razak banyak buat silap. Razak selalu meninggi suara dan jarang balik rumah Mama dan Ayah. Dimaafkan kamu, Razak. Mama dan Ayah gembira dan bangga dengan perubahan kamu.
Terima kasih Mama dan Ayah kerana maafkan Razak. Ini ada hadiah untuk Mama dan Ayah. Terima kasih Razak. Wah, seronoknya Mama. Terima kasih Razak. Mari makan. Alhamdulillah, banyaknya Mama sediakan makanan. Semua nampak sedap. Terima kasih Mama. Razak rindu masakan Mama. Sama-sama Razak. Cepatlah makan. Mama masak semua makanan kegemaran Razak. Bagus Razak. Tutur kata Razak sangat baik dan berbahasa. Ayah bangga. Oh Kak Tini, jemput makan sekali dengan kami Kak. Terima kasih Razak. Razak makan dulu ya dengan Mama dan Ayah. Mama, saya minta izin tidur di rumah ini pada malam ini ya. Rasa rindu dengan bilik sendiri. Boleh Razak. Ini rumah kamu juga. Mama sayang Razak. Aduh, susah juga Mama betulkan pintu ini seorang diri. Kenapa dengan Pak Abu? Assalamualaikum Pak Abu. Ada apa-apa boleh saya bantu? Oh kamu Razak. Baru sampai rumah Mama Ayah kamu ke? Pakcik buntu nak betulkan pintu bengkel pakcik ni. Pak Abu, biar saya tolong. Kerja berat begini elok dibuat bersama. Betul ke Razak? Terima kasih sebab sudi bantu pakcik. Sekejap ya pakcik. Saya ambil alatan di rumah ayah untuk baiki pagar. Baik Razak, terima kasih. Rasanya cukup sebab Razak ayah ini. Jom kita mula pakcik. Terima kasih Razak. Inilah semangat orang berbudi bahasa. Razak mula memahami kepentingan tolong-menolong dalam masyarakat. Pada hujung minggu, Razak pergi berjalan-jalan di tepi pantai tak jauh dari rumah Mama dan Ayah. Assalamualaikum Razak. Apa khabar Razak? Ramai orang di kejiranan kita bercerita tentang perubahan sikap kamu. Alhamdulillah saya sihat. Oh begitu ya? Selepas beberapa kejadian berlaku, saya rasa saya patut berubah. Sebagai masyarakat Melayu, saya perlu menjadi seorang yang berbudi bahasa dan menghormati semua orang. Tidak boleh seperti tenau dalam berduka, melepaskan pucuk masing-masing. Mereka menyambung perbualan di restoran berhadapan pantai. Nanti jemput datang ke rumah saya. Saya ada buat banyak kerja berat. Boleh berjumpa dengan jalan-jalan yang lain. Mesti mereka bergembira jumpa kamu. Baik, nanti saya datang ke rumah kamu. Saya pun tidak sabar untuk berjumpa dan berpantau royong dengan semua. Bermasak bersama-sama. Sedang mereka rancak berbuat, tiba-tiba jom di sana, jom cepat lari. Ya Allah. Pakcik, saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya bawa tim minuman sambil lari. Saya tak sedar pakcik depan saya. Saya pun minta maaf pakcik. Pakcik maafkan kamu dulu. Jangan risau. Pakcik tak marah. Pakcik tahu kamu dulu tak sengaja. Tenang ya. Pakcik ni baik dah. Terima kasih pakcik. Anak-anak ni sangat berbudi bahasa dan tahu minta maaf bila buat salah. Terima kasih Encik kerana menyantuni mereka dengan baik. Kami sekali lagi mohon maaf atas kesalahan anak-anak kami. Mari sini, gelosok. Mana naik gelosok sini? Seronok. Jom panjat di sini.
Mari saya bantu Encik melintas. Masih ada basikal di jalan. Terima kasih anak muda. Mari. Terima kasih sekali lagi kerana membantu saya melintas jalan dengan selamat. Saya sangat menghargainya. Sama-sama, sudah menjadi tanggungjawab saya membantu siapa sahaja yang dalam kesusahan. Selepas membantu seorang yang buta melintas jalan, Razak pergi menyapa kanak-kanak di taman permainan berdekatan dan luar tadi. Tidak jauh dari situ, Pakcik Hasan sedang memerhati Razak daripada jauh. Hai adik-adik semua, apa khabar? Hai Abang Razak. Abang, tadi saya nampak abang tolong orang jemput ke jalan. Abang hebat. Saya nak jadi orang baik seperti abang. Kenapa abang tolong orang jadi berita jalan? Terima kasih semua. Abang tolong sebab pakcik tadi tak boleh berjalan sendiri. Kasihan dia. Hebat Razak sekarang. Pakcik bangga dengan perubahan sikap kamu sekarang. Kamu semakin faham arti berbudi bahasa sesama masyarakat. Tahniah Razak. Terima kasih Pakcik Hasan. Ini semua berkat tunjuk ajar Pakcik. Jika Pakcik tak tegur saya sebelum ini, mesti saya masih sombong dan tidak menghormati orang lain. Budi bahasa bukan sekadar kata-kata, tetapi amalan dalam kehidupan seharian. Salam sejahtera semua. Salam sejahtera Pak Hasan dan Razak. Budi bahasa ni Razak, budaya kita. Tak kira apa pun status kita, budi bahasa dan menghormati perlu sentiasa diamalkan. Dalam agama juga menuntut kita melakukan kebaikan. Saya akan terus mengamalkan budi bahasa, Pakcik. Anak-anak sudah di sini. Marilah kita tunaikan solat dahulu. Lepas solat, kita ke rumah Pakcik ya. Mari Pakcik. Jemput masuk Razak. Terima kasih Pakcik. Perkenalkan, ini cucu Pakcik, Aiman. Aiman, salam Abang Razak. Bagus Aiman ni, sama baik macam Pak Hasan. Mereka meneruskan perbualan. Kemudian Pakcik Hasan menjamu makanan kepada Razak. Saya minta dulu Pakcik. Terima kasih atas segala nasihat dan hidangan yang sedap-sedap belaka tadi. Jemput datang lagi. Hati-hati Abang Razak.